Oh, Azmi, kau tengok ni. Atas meja aku, banyak fail tertaruh. Tapi nasib baik ada juga yang faham bahasa, bagi jalan mudah. Biasalah tu Sarjan. Kalau tak ada kopi, tak jalan kerja. Maksudnya, bagi kopi apa? Kau ni lurus sangat lah, Amir. Maksudnya, ada yang suruh dihulu budi bicara lah. Cepatlah kerja tu siap. Tapi, tu kan kira rasuah. Hai, budak baru ni kan. Nanti lama sikit kau faham lah dunia sebenar ni macam mana. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya datang nak bincang sikit pasal lesen saya ni. Kalau boleh, boleh tak percepatkan? Ni ada sedikit buah tangan. Kalau macam ni, mungkin boleh siap lebih awal kot. Masalah saja. Cik Arifah, ni rasuah. Saya tak setuju langsung. Duduk diam, Amir. Kau tu baru kerja, jangan nak belakang cuci. Saya lapor perkara ini pada Inspektor Fatin. Mengganggu, tapi saya dah nampak Sarjan Razak terima sampul daripada orang awam. Saya rasa itu rasuah. Apa awak cakap ni, Amir? Ya, Puan. Saya sendiri nampak depan mata saya. Baik, kita akan rujuk kepada SPRM. Terima kasih kerana berani melapor. Ini baru integriti yang sebenar. Saya Puan Fatimah daripada SPRM. Kami dapat aduan tentang rasuah di sini. Puan, salah faham ni. Saya tak ambil apa-apa. Kami ada rakaman ini sebagai bukti. Sila ikut kami untuk siasatan lanjut. Buat kerja amanah. Bukan sebab takut kita kena tangkap. Kita nak negara kita bersih. Betul tu. Kalau semua tolak rasuah, barulah undang-undang dihormati. Integriti bukan sekadar slogan. Ia pilihan setiap hari. Kami tolak rasuah. Betul ke apa orang cakap ni, Amir? Aku beli. Tengok mata yang kira. Ini kira. Lurus sangat lah, Amir. Maksudnya, ada yang suruh dihulu. Amanah. Buat kerja amanah. Bukan sebab takut kita kena tangkap. Kita nak negara kita bersih.